Terkini, ada perkembangan panas yang baharu sampai ke meja editorial kami. Emmanuel Machuca, pemain berdarah warisan Malaysia yang digantung FIFA, kini dikatakan semakin hampir untuk kembali ke padang. Tapi bagaimana ini boleh berlaku? Siapa yang bantu beliau dalam rayuan? Dan adakah FIFA dah ubah pendirian? Jom kita bongkarkan segalanya. Ada sinar baharu buat pemain berdarah warisan Malaysia, Emmanuel Machuca, apabila beliau kini tampak lebih optimis untuk kembali beraksi, selepas dikenakan penggantungan selama 12 bulan oleh FIFA atas kesalahan pemalsuan dokumen. Perkembangan mengejutkan itu didedahkan oleh jurulatih kelab Vélez Sarsfield, Guillermo Barros Schelotto, seperti dilaporkan oleh media Argentina melalui platform X, Sábado Vélez. Menurut Schelotto, Machuca kini dalam perjalanan pulang ke Argentina selepas selesai menguruskan proses rayuan bersama Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, di Kuala Lumpur. Saya telah berbicara dengannya. Machuca kini dalam perjalanan pulang dan dijangka tiba di Argentina pada hari Sabtu. Beliau amat positif terhadap situasinya dan yakin dengan pembelaan yang dikemukakan. FIFA mungkin akan mempertimbangkan untuk membenarkannya kembali beraksi, dan kami kini menunggu keputusan rasmi, jelas Schelotto. Tambah beliau lagi, pihak kelab tidak akan membuat sebarang keputusan lanjut, selagi belum menerima maklum balas rasmi daripada Badan Induk Bola Sepak Dunia itu. Kami tidak boleh mengambil apa-apa langkah sebelum mendapat pengesahan daripada FIFA. Machuca seorang pemain yang berbakat besar dan mempunyai kepribadian yang baik. Dia banyak menyumbang kepada pasukan, jadi kami akan tunggu perkembangan seterusnya, katanya. Untuk rekod, Machuca merupakan salah seorang daripada 7 pemain berdarah warisan Malaysia yang terpalit dalam isu pemalsuan dokumen, bersama 6 lagi individu lain iaitu Gabriel Palmeiro, Facundo Garces, João Figueiredo, Rodrigo Holgado, John Irazabal, dan Hector Havel. Kesemua mereka didakwa telah melanggar artikel 22 Kod Tata Tertib FIFA, FBC, yang berkaitan pemalsuan dokumen rasmi. Akibatnya, setiap pemain didenda sebanyak 2,000 franc Swiss, kira-kira RM1,560, manakala FAM turut dikenakan denda 350,000 franc Swiss, sekitar RM1.8 juta atas tanggungjawab pentadbiran dalam kes itu. Namun di sebalik segala tekanan, Machuca dilihat tidak patah semangat. Sumber terdekat pasukan memaklumkan bahawa beliau kekal fokus menjalani latihan ringan sambil menunggu keputusan rasmi daripada FIFA. Bagi penyokong tempatan, berita mengenai semangat juang Machuca ini memberi sinar harapan baharu terhadap isu pemain berdarah warisan yang kini menjadi perhatian dunia bola sepak serantau. Sekiranya rayuan diterima, ia bukan sahaja membuka peluang kedua buat Machuca, tetapi juga memberikan kelegaan besar kepada pihak FAM yang turut terpalit dalam kontroversi tersebut. Ketika ini, FIFA masih meneliti butiran rayuan yang difailkan dan keputusan rasmi dijangka diumumkan dalam masa terdekat. Adakah Machuca akan bebas daripada penggantungan dan kembali menyarung jersey pasukannya? Atau adakah rayuan ini hanya tinggal harapan semata-mata? Sama-sama kita nantikan keputusan rasmi FIFA dalam masa terdekat. Jangan lupa tekan like, share dan langgan saluran ini supaya anda tak terlepas berita paling panas bola sepak Malaysia.